Mulia Tunku Ismail Ibn Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, Wakil Rasmi Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Saudara-saudari sekalian, saya menyeru kepada saudara sekalian, janganlah lalai serta leka dengan keamanan yang sedang kita nikmati sekarang. Saudara semua harus sedar bahawa perubahan lanskap geostrategik serantau dan global yang kian kompleks secara tidak langsung mempengaruhi keselamatan negara. Ancaman keselamatan ini bukan sahaja menggugat ketenteraman awam, malahan turut mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Situasi ini boleh bertukar pada bila-bila masa dan ianya menguji tahap kesiapsagaan serta keupayaan sistem keselamatan dan pertahanan negara. Oleh itu, saya menyeru saudara sekalian supaya sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang akan timbul demi menjaga kedaulatan dan keselamatan negara ini. Pemodenan Regimen Gerak Khas perlu dilaksanakan biarpun berdepan dengan beberapa kekangan. Ini kerana Regimen Gerak Khas merupakan sebuah angkatan yang mempunyai nilai yang strategik kepada pertahanan negara. Saya mengharapkan pemimpin tertinggi tentera darat harus meneruskan usaha pembangunan regimen ini. Janganlah dianaktirikan regimen ini. Regimen ini perlu dilengkapkan dengan kelengkapan yang moden setanding dengan negara-negara jiran. Saudara-saudara sekalian, saya juga menyeru agar kepimpinan Regimen Gerak Khas menentukan agar modal insan, aset dan doktrinian sentiasa berada di tahap pengoperasian yang tertinggi pada setiap masa demi menentukan kemantapan, kesiagaan, keupayaan tempurnya. Pengetahuan serta kepakaran dalam bidang masing-masing hendaklah diterap melalui pendekatan latihan dan pembelajaran sistematik yang berterusan. Tiga kali Daulat Kongko! 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 Bacaan doa.